Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Yokwime, wartawan TV PSS Semendah membawakan liputan khas sempena sambutan Bulan Bahasa 2025 yang berlangsung dengan penuh meriah di sekolah kami. Sambutan ini diadakan bagi memperkukuhkan kecintaan pelajar terhadap bahasa kebangsaan serta menghidupkan warisan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa. Ini laporan daripada kami. Kanak zaman silam tetapi pernah digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu sebagai alat komunikasi dan juga tanda ramalan cuaca. Amat bertepatan dalam usaha kita memartabatkan bahasa sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya dan bahasa perpaduan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, malah menjadi lambang identiti dan jati diri bangsa. Sudut gelap kemodenan yang tidak berjiwa. Pernahkah para pendengar yang mulia ini terfikir bahasa Melayu telah merentas zaman dari zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga ke era Malaysia Madani? Pernah juga menjadi lingua franca, bahasa dagang, bahasa ilmu. Namun kini di tanah tumpah darahnya sendiri, bahasa ini ibarat anak terpinggir di rumah sendiri. Mengapa? Kerana kita lebih bangga menyelitkan sorry daripada maaf, lebih gemar menyebut meeting daripada mesyuarat, dan lebih arif presentation daripada pembentangan. Ironinya, dalam kita kah menaungkan semangat patriotik bahasa kebangsaan. Sekian laporan sambutan Bulan Bahasa 2025 daripada saya, Yokwime, wartawan TV PSS Semendah.